Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk mataku memandang tengok kau pakai telekung. Alang baru pas solat. So, aku kau terus dah. Sebab sekarang aku tengah dekat rumah parents aku lagi lah. Aku rasa macam tak sempat lah nak balik malam ni. Kau okey ke kalau kau tidur seorang malam ni? Aku okey je. Okey lah kalau macam tu. Aku balik lah malam ni, okay? Sorry. Sebabnya ni pun baru settle lah spend time dengan family, makan-makan semua. Lepas tu aku balik ni tiba-tiba jumpa pula dengan cousin aku semua. Dia orang pun ajak aku pergi lepak mamak pula malam ni. Kau faham lah cousin aku pula ajak aku pergi lepak mamak sampai pukul 2-3 pagi. 2 pagi baru nak balik. Lepas tu takkanlah aku nak on the way balik seorang-seorang dekat rumah. Sewa tu kan bahaya, aku perempuan. So macam tak apalah kan, aku balik je lah esok lagi pun esok ada kelas. So aku balik esok, okay? Kau kalau apa-apa kau call aku tau. Nadia, kau dengar tak? Nadia, Nadia, kau kenapa? Asal muka kau pucat semacam ni? Macam baru pas nampak hantu je. Kau kalau ada apa-apa kau bagi tahu.